So ini apa kena buat? Aku nak makan daging masak kicap dengan telur dadah. Telur dadah tomato. Cili dia sebiji ni cili ni kan. Ni kau tengok daging dua sama-sama ni. Cili ini memang betul-betul kau ya. Welcome back to YouTube channel Syarif Kwan. So ini apa kena buat? Aku nak makan daging masak kicap dengan telur dadah. Telur dadah tomato. Wih, telur dadah tomato boleh tahan juga kan. Lepas tu dengan daging masak kicap ni. Cili dia sebiji ni cili ni kan. Daging masak kicap ni pun boleh tahan ni kan. Wih, dia punya sedap, dia punya aroma bau tu. Wih, betul-betul sedap. Serius aku cakap. Aku pun dah lapar sebenarnya. Tengok daging masak kicap pula tu. Aku pun dah tak sabar sebenarnya kan. So apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Daging masak kicap dengan telur dadah pula. Wih, memang kau kan. Combination ni mesti kena punya. Daging masak kicap dengan telur dadah ni. Oh, daging seketul-seketul. Wih, kita makan sekarang. Telur dadah ni. Letak nasi. Bismillah. Wih, sedap ya. Ni daging ni. Ni. Daging pun tak liat. Rasa dia, ada manis, ada pedas, ada masin. Wih, sedap ah. Daging masak kicap. Lama tak makan daging masak kicap ni. Nah. Ni daging masak kicap ni macam biasa. Mak aku sendiri yang masak. Kau tengok daging dua sama-sama ni. Weh, betul lah. Kalau dah masak sendiri ni mesti puas punya. Kalau beli kat luar tu bukan nak cakap apa lah. Daging tu dah kecil macam tu. Dah besar-besar tu dia potong lagi 4 ke 3 tau. Macam ni. Memang sedap lah. Daging masak kicap mak aku buat ni, serius aku cakap, dia lebih kepada rendang. Lepas tu dia letak kicap tau. Betul. Cuba kau fikir sendiri, macam mana boleh jadi macam tu. Nampak daging masak kicap dia, betul, nampak macam ada rendang, lepas tu letak kicap. Ni. Weh, serius lah. Sedap-sedap. Aku malah puji banyak, tapi dah memang sedap. Kan ramai pula yang bising kan, puji masakan banyak pula. Dia punya pekat tu kau-kau lah.
Nampak ni. Gaul pula dengan nasi. Ambil pula telur dadah sikit kan, dengan daging ni ada. Ini memang betul-betul kau ya. Sapu sikit dulu, bagi sambal dia ni semua ni. Memang betul-betul kau lah. Woi, nikmatnya. Okay geng, itu saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow, jangan lupa share video aku. Apa-apa pun kau komen lah. Kau nak video apa pula lepas ni, kau nak aku mukbang apa pula lepas ni, okay? Apa-apa pun memang sedap.